jangan buat, jangan menyusah. Kalau tandas tu, pengotor, nak kenal, nak lihat seseorang itu pengotor atau bersih, senang je. Jangan lihat pada pakaian dia, jangan lihat pada perfume dia. Lihat pada rumah dia. Lihat pada rumah ni yang pertama sekali, apabila kalau anda pergi rumah dia, anda tengok dulu di kawasan halaman rumah dia macam mana. Berterabur ke tidak. Yang kedua, tengok dekat sinki dia. Sinki dia tu hitam dan berkelaring ke tidak. Yang ketiga, ini ukuran yang sebenar. Seseorang itu pengotor atau bersih. Tengok pada tandas atau bilik air rumah dia. Kalau tandas tu, Masya Allah, tak nak katalah kan, kalau lantai berlumut, hitam sana, hitam sini, itu tandalah seorang yang pengotor yang tidak menjaga kebersihan. Kalau ada tetamu datang rumah anda, dia pinjam bilik air, dia keluar bilik air, anda tengah buat makanan ke minuman untuk dia, dia kata, tak, jangan buat, jangan menyusah. Saya dah kenyang. Ataupun dia kata, saya puasa hari ni. Itu tandanya orang tu tak lalu ataupun geli nak makan rumah anda. Faham je lah. Wah, buruk tak mengapa. Bilik air, dinding kayu, compang-camping, lantai tak ada mozaik, tak mengapa. Asalkan lantainya licin, bersih, tidak berlumut dan juga mangkuk tandas bersih berkilat. Ukuran kebersihan diukur dari situ. Bukannya ukur rumah cantik, tuang make-up tebal, baju cantik, perfume wangi. Tak. Tandas benda nombor satu untuk ukur kebersihan seseorang. Tandas dan bilik air lah. Kalau bilik air pun rambut berterabur, pengotor. Cuba anda kongsikan sikit pengalaman anda. Semoga dengan perkongsian anda ini, dia memberi manfaat kepada orang-orang yang golongan pengotor ni tadi ni. Dia ada keinsafan untuk bersih, menjadi seorang pembersih dan kita dapat pahalanya.